Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cara mudah kita nak bagi anak tu faham kronologi sirah kan. Okey, kronologi sirah UPKK kita pecah kepada dua, iaitu peristiwa di Mekah dan juga peristiwa di Madinah. Okey, tapi topik hari ni saya nak cerita pasal kronologi yang berlaku di Madinah. Okey, kronologi yang berlaku di Madinah kita bermula dengan 1 Hijrah. 1 Hijrah ni apa dia? Berlakunya piagam Madinah. Lepas tu pada tahun 2 Hijrah berlaku Perang Badar. Pada tahun 3 Hijrah pula Perang Uhud. 5 Hijrah Perang Khandaq. 6 Hijrah Perjanjian Hudaibiyah. 8 Hijrah pembukaan kota Mekah. 10 Hijrah berlaku Haji Wada, iaitu haji perpisahan. 11 Hijrah ialah Nabi wafat. Okey. So kalau tengok tahun pula dia ada perbezaan. Masa di Madinah masa di Mekah kita akan guna tahun kenabian. Starting dengan bila wahyu pertama diturunkan, maka di situlah bermula kita guna tahun 1 kenabian. Start dengan wahyu pertama Nabi terima. Okey, tahun 1 Hijrah pula bermula dengan peristiwa pertama kali Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, tahun pertama Nabi berhijrah ke Madinah tu terus kita sebut sebagai 1 Hijrah. Maksudnya bila Nabi sampai dekat Madinah, Nabi terus buat apa? Terus bina negara. Terus bina buat undang-undang. Itu piagam Madinah. Betapa tersusunnya Nabi Muhammad SAW ni. Kan? Pada bina negara dia, maka mulalah mereka dah ada kuasa kan? Bila Islam dah ada kuasa, maka mereka pun cuba menuntut balik hak-hak mereka yang dirampas masa yang mereka tinggalkan di Mekah. Jadi cetuslah Perang Badar ni. Untuk bela kan? Untuk balik hak-hak mereka. Kemudian tahun depannya berlaku Perang Uhud. Uhud ni pula berlaku sebab orang kafir nak tuntut bela atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Okay. Next 2 years iaitu pada tahun 5 Hijrah pula berlaku Perang Khandaq disebabkan orang Yahudi Bani Nadir ni tak puas hati sebab mereka dihalau keluar dari Madinah. Faktornya mereka tu dah khianat pegang Madinah tu je. Jadi mereka kena halau lah. Kan? Tapi dia orang tak puas hati. Dia orang ajak orang musyrikin Mekah dengan kabilah-kabilah Arab ni dan juga orang-orang Yahudi untuk bersatu membentuk satu tentera Ahzab. Okay. Dan lancarlah Perang Khandaq dekat dengan Madinah. Perang Khandaq ni unik lah sebab dia ada parit. Dia bina parit sepanjang 5,000 hasta. Dalam sangat sampai kuda tak boleh nak lalu. Okay. Tahun berikutnya 6 Hijrah. Tahun depan berlakulah Perjanjian Hudaibiyah. Masa ni dah happy dah. Nak masuk, dah boleh masuk Mekah kan. Sebab 7 Hijrah tu dia orang dah boleh buat umrah. Tapi macam biasalah orang kafir kan. Dia susah nak berpegang pada janji. Maka Perjanjian Hudaibiyah tu telah dilanggar. Maka dia membawa kepada pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Seronok tak? Dekat sini starting dengan 6 ni kan. Dia dah jadi 2 kan. 6, 8, 10. Nampak? Lepas buka kota Mekah, Nabi dah buat haji terakhir, haji perpisahan. Lepas tu, selesai. Maka sempurnalah agama Islam itu. Pada tahun 11 Hijrah, Rasulullah telah meninggalkan kita. So, ini sahaja yang anak-anak perlu kuasai. Peristiwa di Madinah. So, kalau kita pecah macam ni, insyaAllah lebih mudahlah untuk anak memahami dalam mempelajari sejarah Islam. Memahami sirah UPKK. InsyaAllah, bitaufiq wa najah. Assalamualaikum.